Seorang laki-laki nak kahwin umur 20, nak kahwin perempuan yang 10 tahun lebih tua daripada dia, 30. Lepas tu apalah hukumnya? Kerana dipilih ni kerana agama. Apa pula pandangan masyarakat sekarang? Yang pertama, hukum. Laki-laki umur 20 kahwin laki perempuan umur 30. Hukumnya lagu mana? Hukumnya harus. Pergi ke hukum dulu, harus. Dah afdal, tidak afdal. Tak afdal tu kalau di sana ada satu lagi pilihan yang muda dan juga beragama. Tapi kalau ada orang muda tapi tidak beragama, hak ni tua 30 beragama, afdal yang beragama. Kerana Nabi telah pesan, fasfat bizatid din, pilihlah dengan yang ampunya agama. Perintah tu perintah sunat, perintah afdal. Tak taribat yadak, niscaya akan diam tangan kamu. Maknanya comel, kaya, bangsawan, agama. Pilihlah yang ampunya agama. Maknanya muda ada tapi tak pandai semayang apa semua. Hak ni tua sikit, tak beragama, warak gitu ini, pilih hak agama. Tapi kalau ada orang muda beragama, hak tua pun beragama juga, maka sunat pilih yang muda. Nak pula kalau anak dara. Kerana sahabat Abdul Rahman radhiyallahu an, dia berkahwin dengan janda. Esoknya dia berjumpa dengan Nabi. Nabi dengar khabar angin dia telah berkahwin. Nabi pun tanya kepada dia, hal sayyib am bikr, adakah janda ataupun anak dara? Maka jawab sahabat Abdul Rahman ni, sayyib ya Rasulullah, janda, saya nikah janda. Nabi pun kata, halla bikra, kenapa tidak kau kahwin anak dara? Tula'ibuka wa tula'ibuha, kalau mu kahwin anak dara, dia dapat bermain dengan kamu, kamu bermain dengan dia. Jadi daripada hadis ni, sunat bernikah dengan anak dara. Yang ni yang muda-muda. Tapi kalau 30 pun anak dara, dia kira anak dara jauh juga. Nah, dalam hadis yang lain Nabi kata, alaikum bil bikri. Taklah kamu cari kalau boleh perempuan-perempuan muda. Tapi Abdul Rahman pun jelas pada Nabi, saya tahu tak tu, saya kahwin dengan perempuan janda kerana dia anak ramai, saya ada duit, dia tak ada duit. Saya nak jamin, nak jaga anak dia, kesian dia, saya kahwin dengan dia, boleh tolong jaga anak dia. Nabi pun dengar, Nabi puji Abdul Rahman radhiyallahu an. Nabi kata bagus-baguslah. Dia ni sanggup korbankan nafsu dia, dia kahwin orang tua kerana nak